Pemandu trailer yang merempuh belakang van dinaiki 5 sekeluarga hingga mengorbankan 3 daripadanya maut di kilometer 210 Jalan Johor Bahru Seremban dekat simpang Taman Golden Hill Gemas Baru semalam 2 April. Direman 4 hari oleh Mahkamah Magistrate segamat siang tadi. Perintah reman terhadap suspek berusia 29 tahun dikeluarkan Magistrate Amalina Johor bermula hari ini 3 April sehingga Isnin ini 6 April. Ketua Polis Daerah Segamat Superintendent Muhammad Jumazan Zahir Cik Ismail berkata suspek disahkan positif dadah selepas polis menjalankan ujian saringan air kencing. Sejurus kemalangan terbabit. Dalam kejadian jam 4 petang semalam, suami isteri serta seorang lagi ahli keluarga maut selepas van dinaiki 5 sekeluarga. Dirempuh 2 buah lori. Mangsa yang maut di lokasi kejadian ialah pemandu van berusia 70-an dan 2 penumpang berusia 20-an dan 60-an.